Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zahara binti Sudirman, nombor KIDL 2311040009. Struktur pentadbiran iaitu persamaan dan perbezaan antara Malaysia dengan Indonesia. Persamaan ini ialah tentang 3 cabang utama: eksekutif, perundangan dan kehakiman. Malaysia negara yang bersekutuan, Raja Perlembagaan Indonesia, Negara Kesatuan Republik Presiden sebagai ketua negara. Kiranya diorang ni perbezaan lah. Kalau Malaysia, kuasa tertinggi diorang ialah Raja. Kalau Indonesia, kuasa tertinggi diorang ialah Presiden. Malaysia mempunyai kuasa pusat dan negeri Indonesia pula kuasa tertumpu kepada pusat. Persamaan ialah tentang amalan sistem demokrasi iaitu pentadbiran yang teratur dan berkesan. Kumpulannya ialah walaupun sektor pentadbiran kedua-dua negara hampir sama dari segi perbahagian kuasa dan prinsip demokrasi, perbezaan jelas pada pembentukan negara dan ketua negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menerangkan tentang persamaan atau perbezaan kurikulum khas negeri. Nama saya Khairul Faizi bin Muhammad Khairi Syam, nombor matriks KIDL 250504018. Kurikulum khas negeri ialah kurikulum tambahan yang dirancang oleh kerajaan negeri untuk melengkapkan kurikulum standard kebangsaan ataupun dikenali sebagai KSK yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Kurikulum ini memperkenalkan elemen tempatan seperti bahasa, budaya, agama dan sejarah negeri supaya murid mengenali jati diri serta menghargai warisan negeri. Kerajaan negeri juga dapat mengekalkan identiti dan nilai masyarakat tempatan dalam pendidikan arus perdana. Terdapat beberapa persamaan yang boleh kita ambil bagi kurikulum khas di setiap negeri. Yang pertama, memiliki matlamat yang sama. Semua negeri melaksanakan kurikulum khas untuk melengkapkan kurikulum standard kebangsaan KSK. Yang kedua, nilai agama dan moral, menekankan pendidikan Islam, akhlak dan nilai murni. Yang ketiga, budaya dan jati diri, menggalakkan murid mengenali warisan negeri masing-masing dan bangga terhadap identiti tempatan. Yang keempat, semangat patriotisme, membentuk rasa cinta dan sayang kepada negeri dan negara. Yang kelima, pelaksanaan di bawah kelulusan KPM dan kerajaan negeri. Contoh diselaraskan agar tidak bertentangan dengan dasar pendidikan negara. Terdapat beberapa perbezaan bagi kurikulum khas di dalam negeri. Contoh pertama yang boleh kita ambil adalah negeri Kelantan. Negeri Kelantan memiliki kurikulum yang dikenal sebagai JAKOF. Ianya memiliki mata pelajaran seperti Jawi, Al-Quran, Arab dan Fardu Ain. Sistem ini adalah penekanan kepada pendidikan Islam secara menyeluruh dan penguasaan tulisan Jawi. Yang kedua, negeri Selangor dan Kedah. Negeri Selangor dan Kedah memiliki kurikulum tahfiz negeri. Ianya menggabungkan dan fokus kepada hafazan secara sistematik. Yang ketiga, negeri Terengganu. Negeri Terengganu memiliki kurikulum Islam Terengganu. Sistem dalam Terengganu adalah memupuk sasiah Islam berasaskan nilai Islam tempatan. Yang keempat, wilayah persekutuan, nilai Islam dan sibik. Sistem wilayah persekutuan itu sendiri memupuk nilai Islam sejagat dan perpaduan antara masyarakat bandar. Yang kelima, negeri Perlis. Negeri Perlis memiliki pendidikan Islam yang berasaskan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sistem ini menekankan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai asas pendidikan Islam negeri. Yang terakhir, negeri Johor. Sejarah dan warisan negeri Johor. Sistem ini mengukuhkan jati diri murid melalui sejarah, adat dan budaya negeri Johor. Kesimpulannya adalah kurikulum khas negeri mempamerkan satu situasi di mana persamaan terletak pada niat murni untuk pembangunan karakter dan perbezaan terletak pada kaedah kuasa pentadbiran. Kurikulum ini adalah komponen yang tidak boleh dipisahkan dari ekosistem pendidikan Malaysia.
Ia juga berperanan sebagai laluan pendidikan alternatif dan penting yang memperkayakan lanskap keilmuan negara. Di samping itu, menegaskan hak setiap negeri untuk menentukan hal ehwal agama mereka. Sekian itu daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syazwana Izzati binti Muhammad Fazli, bernombor metrik KIPL 240204011. Hari ini saya akan membentangkan mengenai persamaan dan perbezaan program inovasi. Fokus saya adalah bagaimana program inovasi ini memberi kesan kepada pelbagai bidang, khususnya pendidikan dan organisasi. Secara umumnya, semua program inovasi mempunyai matlamat yang sama, iaitu meningkatkan kualiti dan keberkesanan sesuatu sistem. Ia juga melibatkan kreativiti dan idea baharu, bukan sekadar mengulang cara lama. Program inovasi juga memerlukan kerjasama pasukan untuk berjaya. Dan yang terakhir, inovasi ini boleh diaplikasikan dalam pelbagai bidang, sama ada pendidikan, teknologi, kesihatan atau perniagaan. Walaupun ada persamaan, setiap program inovasi berbeza mengikut konteks. Dari segi objektif, contohnya inovasi dalam pendidikan fokus kepada pengajaran, manakala dalam perniagaan lebih kepada keuntungan. Dari aspek kaedah, ada yang berbentuk projek belajar, produk teknologi atau kaedah pembelajaran baharu. Dari segi skala, ada program kecil di sekolah atau organisasi dan ada juga yang besar di peringkat kebangsaan atau antarabangsa. Dan akhirnya, hasil akhir juga berbeza. Ada yang menghasilkan produk, perkhidmatan, sistem atau pendekatan baharu. Secara kesimpulannya, semua program inovasi berasaskan kreativiti dan penambahbaikan. Perbezaannya bergantung kepada objektif, kaedah, skala dan hasil akhir. Jika kita mampu mengintegrasikan pelbagai bentuk inovasi ini, ia akan menjadikan sistem kita lebih berdaya saing dan berkesan. Sekian daripada saya, terima kasih.